Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. So, dalam video kali ini, kita nak cakap tentang topik yang ramai penanam cili takut nak dengar. Tapi, semuanya mostly pernah kena, iaitu serangan serangga perosak. Serangga kita baru masuk bahagian serangga dulu. Kadang-kadang pokok cili ni dah elok subuh, tiba-tiba daun kerinting, buah berlubang, atau jadi kuning habis. Kita dah sembuh racun, tapi makin lama makin teruk. Sebenarnya bukan racun tu tak kuat, tapi sebab kita tak faham siapa musuh kita yang sebenarnya dan bagaimana dia menyerang. Dalam episod kali ini, Ihin akan kongsikan 8 jenis serangga utama yang menyerang pokok cili. Tanda-tanda awal, punca serangan jadi teruk dan cara kawalan yang betul. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa kata kita intro dulu. Okey, kita mulakan dengan kutu yang dipanggil nama kutu aphid ataupun kutu daun. Serangga kecil warna hijau ataupun hitam ni duduk berkelompok dekat bawah daun atau pucuk yang muda. Mereka akan hisap cecair dalam daun sampai daun jadi kerinting, melengkung dan pertumbuhan pokok pun akan terbantut, guys. Lagi bahaya, aphid ni juga pembawa virus seperti cucumber mosaic virus dan juga leaf curl. Sekali pokok kena, tak ada racun yang boleh pulihkan pokok kita. Masalah utama, aphid ni membiak tanpa jantan. Semua betina boleh lahirkan anak terus. Dalam masa seminggu, 1 boleh jadi 1000. Cara kawalannya, kita boleh potong ataupun buang pucuk yang teruk. Yang kedua, kita kena kawal semut. Sebab semut ni dia lindungi aphid untuk dapatkan madu. Yang ketiga adalah guna perangkap kuning untuk pantau populasi yang ada dekat kebun kita. Kalau teruk sangat, guna racun sistemik yang selamat pada tanaman. Dan yang paling penting, tukar kumpulan racun MOA setiap kali sembur untuk elak resistant. Okey, kita masuk pula kepada serangga yang kedua. Ini serangga yang paling common jugalah untuk tanaman cili ni, iaitu whitefly ataupun lalat putih. Kalau kau goncang pokok, nampak debu putih terbang, itulah dia. Serangga ni kecil tapi bahaya sebab juga penyebar virus pada cili. Dia sukakan keadaan lembap, rapat dan banyak daun bawah. Tanda-tanda awal, daun jadi melekit, warna kekuningan dan muncul kelapuk hitam di bawah daun. Kalau tak dikawal, whitefly boleh rosakkan keseluruhan batas. Cara kita nak kawal, gunakan perangkap kuning macam tadi, yang jenis melekat punya. Sangat-sangat efektif untuk kita pantau populasi dan juga kurangkan sikit yang mana yang hidup tu. Yang kedua adalah pastikan ladang kita ada pengudaraan yang sangat-sangat baik. Yang ketiga, kalau kawasan struktur jenis bertutup, gunakan jaring serangga yang mesh je kecil. Yang keempat, gunakan racun sistemik secara rotation. Macam kita sembang tadilah. Dan ingat, jangan sembur berulang kali jenis yang sama. Whitefly antara serangga yang paling cepat kebal. Jadi hati-hati, guys. Kita pergi kepada serangga yang ketiga. Wah, ini bahaya. Musim panas dia sangat-sangat bahaya, iaitu kutu thrips. Serangga jenis kecil, halus, tapi kesan dia sangat-sangat besar. Dia suka sembunyi dalam bunga ataupun pucuk. Tanda-tanda serangan, daun dan buah akan jadi kesan keperak-perakan, parut kasar atau bunga jadi gugur sebelum sempat jadi buah. Thrips juga pembawa virus seperti tospovirus. Jadi bila dah merebak, satu ladang boleh musnah. Cara nak kawal dia, guna perangkap biru untuk pemantauan. Yang ni perangkap biru pula. Kawal rumput liar dekat sekeliling sebab thrips selalunya datang daripada rumpai. Yang ketiga adalah sembur racun pada waktu pagi.
bila trip aktif. Waktu lain dia tak berapa aktif sangat. Waktu pagi dia aktif. Waktu tu kita kena sembuh. Dan kalau boleh, gunakan predator semula jadi macam Orius ataupun lacewing. Serangga yang keempat pula iaitu ulat pengorek daun. Kalau kau nampak daun cili ada garisan putih berliku-liku, itulah tanda leaf miner. Larva dia boleh menebuk di antara lapisan daun, jadi racun biasa susah nak tembus. Serangan teruk boleh buat daun jadi kering dan juga gugur. Fotosintesis pun akan terganggu juga. Cara kita nak kawal dia adalah dengan buang dan bakar daun yang ada kesan korekan. Tapi benda ni susah sikit lah nak buat kan. Yang kedua adalah guna racun jenis sistemik ataupun jenis translamina yang boleh menebusi tisu daun. Yang ketiga, gunakan parasitoid seperti Diclifus izzae jika ada akses kepada biokawalan. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak payahlah. Benda ni susah sikit nak dapat. Memang susah sangat, bukan sikit, susah sikit. Dan yang terakhir, pastikan kawasan ladang kita bersih daripada sisa tanaman lama. Ini antara yang kita boleh buat untuk halang benda ni. Yang seterusnya adalah leaf borer ataupun ulat pemakan buah. Inilah perosak yang buat ramai penanam cili patah semangat. Buah dah besar, dah cantik, tiba-tiba ada lubang kecil, ada najis halus pula dekat tepi. Bila dibelah, dalam dia busuk. Sebab ada ulat yang makan isi dari dalam. Ulat ini datang daripada telur yang diletakkan dalam bunga ataupun buah muda oleh rama-rama Helicoverpa armigera. Cara kawalan dia, kutip dan musnahkan buah yang dah rosak. Yang kedua, gunakan perangkap feromon untuk tangkap induk dewasa yang betina tu. Boleh pakai feromon. Kita ada buat video sebelum ni. Yang seterusnya, kita boleh gunakan racun berasaskan bakteria Bacillus thuringiensis sebab bakteria ni selamat untuk serangga yang baik. Dan yang seterusnya, jangan biarkan buah busuk tu tertinggal. Sebab itulah rumah anak-anak ulat tu. Seterusnya, kita pergi kepada perosak yang namanya cutworm ataupun armyworm. Cutworm ni biasanya menyerang anak pokok. Dia potong bahagian pangkal pada waktu malam. Biasa jadi tak? Korang semai-semai tiba-tiba ada yang pangkas anak pokok korang pada waktu malam. Esok pagi korang tengok pokok dah tumbang macam kena sabit. Tapi kita cari benda tu tak jumpa. Mesti berlaku kan? Sebab kami pernah berlaku juga. Armyworm pula jenis serang daun secara besar-besaran. Daun sampai tinggal urat oleh armyworm ni. Cara kita nak kawal dia, bersihkan sisa tanaman sebelum kita nak menanam. Yang kedua, gemburkan tanah sebelum tanam untuk memusnahkan kepompong-kepompong yang ada dekat dalam kita punya media. Yang seterusnya, gunakan perangkap cahaya ataupun feromon untuk pemantauan populasi. Yang terakhir adalah kalau populasi tu dah terlalu tinggi, sembuh racun berasaskan bakteria ataupun kumpulan yang sesuai ikut airat yang betul. Yang seterusnya kita pergi kepada spider mite, iaitu kutu laba-laba yang halus. Ini musuh senyap tau. Dia kecil sangat, warna merah halus di bawah daun. Tanda-tandanya, daun akan nampak ketompok kuning, kering dan kadang-kadang ada jaring-jaring halus. Dia suka cuaca panas dan kering. Lagi kuat bila kita kerap sembuh racun spektrum luas yang bunuh pemangsa semula jadi. Cara kita nak kawal, kita siram daun pada waktu pagi. Yang kedua adalah kurangkan penggunaan racun yang bunuh semua serangga. Elakkan guna yang jenis broad spectrum. Okey, guna yang lebih targeted. Kalau dah serius sangat, gunakan racun khas untuk mite seperti acaricide. Yang terakhir, kita galakkan pemangsa semula jadi seperti Phytocellus persimilis. Kalau ada, ini memang susah tapi kalau ada lah. Perosak yang ke-8 iaitu flea beetle ataupun kutu daun berlompat. Flea beetle ni kecil juga. Tapi lompatan dia sangat kuat guys. Dia makan daun anak pokok sampai berlubang-lubang kecil. Kalau pokok masih muda, boleh mati terus. Jadi macam mana kita nak kawal dia? Cara kita nak kawal dia, kita gunakan mulsa plastik ataupun jaring halus pada anak benih. Kita gunakan ni lah, insect netting tu.
Okey, yang kedua adalah kita kawal rumpai sebab ini adalah perumah kepada serangga ni. Yang seterusnya, gunakan semburan ringan saja bila populasi dah semakin meningkat. Guna yang ringan sahaja. Bila kita cakap pasal kawalan serangga cili, jangan fikir pasal racun semata-mata. Kita kena gabungkan semua jenis pendekatan yang dipanggil Integrated Pest Management, iaitu IPM. Kita kena pantau dan kenal pasti perosak pada peringkat awal. Jangan dah terlewat baru kita nak buat. Bersihkan ladang, elakkan rumpai jadi perumah, buat rotasi tanaman supaya serangga tak menetap dekat tempat kita sahaja dengan masa yang lama. Lepas tu, kalau ada predator yang baik, kita boleh gunakan. Kalau susah yang lain-lain tu, at least ada pepatung ke, dah memadai dah untuk pemangsa-pemangsa dekat kebun kita. Yang seterusnya, kita kena sembur bila perlu sahaja dan tukar kumpulan bahan aktif. Mode of action tu, okey. Kalau semua langkah ni dibuat secara konsisten, insya-Allah populasi serangga boleh dikawal tanpa kita membazir racun. Itulah ke-8 serangga utama yang menyerang pokok cili dan cara kawalan dia. Ingat, serangga bukan musuh mutlak. Kita hanya perlu seimbangkan ekosistem ladang supaya mereka tak jadi dominan dekat kebun kita. Kalau Ihin ada tertinggal, dan Ihin pasti ada lagi banyak serangga-serangga ulat-ulat yang Ihin tak sebutkan. Jadi kalau korang ada, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. So, next video kita akan sembang pula apakah racun-racun yang sesuai untuk kita kawal serangga-serangga tadi. Korang nak tak video macam tu? Kalau korang nak video tu untuk next episode, korang boleh komen dekat ruangan komen, cakap nak tahu racun-racun yang sesuai untuk serangga-serangga yang Ihin ceritakan tadi. So, terima kasih kerana menonton. Semoga hasil cili korang kali ni jadi yang terbaik, guys. Jangan lupa like, subscribe dan on butang notifikasi supaya korang tak ketinggalan dengan video-video Ihin. Salam jumpa dalam video akan datang. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.